Kau bawa aku pergi sana sekarang. Bang. Kau bawa aku pergi sana sekarang. Bang, belakang bang. Ini tepi ada pitik ais. Boleh. Oh, Akbar Allah. Kau ni bang terkejut aku bang. Aduh. Nasib baik gear 3 bang. Kalau gear 1 tadi melambung bang. Bukan asal ni. Tiba-tiba tahan aku ni. Sorry. Aku nak bagi kau job. Kau nak tak? Saya banyak lagi bang kerja nak buat ni. Kau jual narkoba ke apa ni? No, bukan aku bang. Aku ada kenal satu perempuan ni dekat Omichat. Okey. Aku nak kau pergi sana, hantar makanan dekat rumah dia. Nak tengok dia lawa ke tak lawa. Boleh? Bang, minta maaf bang. Saya banyak lagi bang order nak pergi hantar rumah Mak Saleh tu lagi. 100 cukup? 100? Boleh? Tak cukup bang. Saya biasa kalau hantar order bang, mesti RM80 ke 200. Cukup? Oi. Lain macam bumper dia. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Badak mana terlepas tadi? Makcik, yang ni saya nak hantar makanan. Tapi makcik tak ada order. Tak makcik, tadi ada orang kirim kat saya. Oh. Maksudnya ada orang suka dekat saya lah ni Saya kan. tak tahulah makcik. Okay, saya gerak dulu cik Aduh. Dah lah hitam, gemuk, leher berkeladak. Apa kau lawanya bang? Tapi bang, bumper dia baik. Aku rasa tak boleh jadi ni. Kau bawa aku pergi sana sekarang. Bang. Kau bawa aku pergi sana sekarang. Bang. Kau bawa tu dia. Kau suka heading ya bang Kau sibuk lah. bang. Kau cari dia, kau pergi cari lain. Bang. Di. Ya Allah. Di. Kita yang kenal kat Omichat tu. Ingat? Zafran! Yes, Zafran. Di. Kau bukan tadi gemuk ke? Mana kerak-kerak hitam tu tadi? Kau jangan percayalah, dia pakai filter je ni. Itu mak aku. Kau nampak tu mak aku? Kau kutuk mak aku lagi. Saya dah selamatkan mak awak. Jom kita orang dolang malam ni. Nak pergi mana? 5 pagi.